Puan Guru Besar ceritakan mengapa SK Intan Perdana dipilih sebagai sekolah penanda arah oleh SK Nyato pada hari ini. Okey, terima kasih. Saya memilih sekolah Intan Perdana sebagai penanda aras kerana sekolah ini sering dijadikan lawatan penanda aras bagi sekolah-sekolah di seluruh Malaysia. Dan pencapaian dia sangat drastik dan meningkat dari masa ke semasa dan banyak yang kita boleh kongsikan pencapaian-pencapaian yang kita boleh bawa ke sekolah kita di SK Nyato nanti. Apakah harapan Puan Guru Besar untuk SK Nyato pada tahun ini? Saya mempunyai harapan yang tinggi dan besarlah harapan saya jika kita dapat membawa semua yang kita dapat pada hari ini dalam tanda aras ini untuk dibawa ke sekolah dan melaksanakannya untuk meningkatkan lagi kita dalam semua bidang kurikulum, co-kurikulum, HAM dan semua bidang. Nama kita ialah Guru Besar SK Intan Perdana Encik Abdul Nasir bin Ahmad Idris. Ya, saya mengucapkan ribuan terima kasih jugalah kepada SK Nyato kerana dapat hadir ke Sekolah Kebangsaan Intan Perdana dalam misi membuat penanda aras, bagi menjalinkan MOU bersamalah JNJ antara SK Nyato dan juga SK Intan Perdana. Boleh tuan berceritakan tentang kebitaraan sekolah ini? Kita targetkan ada 4 kebitaraan. Pertama sekali dalam bidang koko kita ambil bola baling. Kemudian dalam akademik kita ambil STEM. STEM alhamdulillah kita telah mencapai ke peringkat antarabangsa dan telah beberapa kali juga berjaya dalam peringkat kebangsaan serta daerah dan juga negeri jugalah. Seterusnya ialah SDS. SDS ini ialah serana dalam sekolah. Serana dalam sekolah ni ialah melibatkan ibu bapa akan sama-sama terlibat dalam apa sahaja aktiviti di peringkat sekolah. Antaranya menanti kehadiran pelajar-pelajar di pintu pagar masuk, SDS dan juga tandas sekolah. Cuma ni kita namakan dia sebagai Kamar Selesa. Alhamdulillah Kamar Selesa ni kita pernah menjual di peringkat Negeri Sembilan pada tahun 2020. Dan yang akhir sekali bola baling. Bola baling sebelum ni Sekolah Kebangsaan Intan Perdana ni memang dia ada bola baling tapi dia hanya setakat di peringkat daerah saja, dan pemain-pemain hanya terlibat peringkat negeri tanpa mencapai kejayaan lah. Alhamdulillah dalam 2 tahun kebelakangan ni beberapa pemain kita semenjak 2004 2005 kita dah ada 5 orang pemain yang mewakili Negeri Sembilan di peringkat kebangsaan dan menjadikan sekolah ni satu-satunya yang mewakili PD untuk peringkat kebangsaan. Itu saja. Bersama kita ialah Cikgu Kasmawati binti Kasim. Apakah perasaan cikgu setelah mengikuti lawatan penanda aras di SK Intan Perdana pada hari ini? Saya berasa sangat seronok dan gembira sebab telah diberi peluang untuk menyertai lawatan penanda aras ini ke sekolah yang besar. Jadi apa yang kita boleh dapat, apa yang kita boleh lihat, kita boleh jadikan ilham, lebih kreatif, lebih kritis bila kita pulang ke sekolah kita nanti dan boleh melaksanakan apa yang terbaik untuk sekolah kita berdasarkan contoh yang kita dapat daripada sekolah ini.